Pengarah dan penerbit filem Mentega Terbang hari ini gagal membatalkan pertuduhan berniat melukakan perasaan agama orang lain. Hakim K. Muniandi menegaskan Seksyen 298 Kanun Keseksaan Sah dan Berperlembagaan selaras dengan perkara 11-1 dan 11-5 Perlembagaan Persekutuan yang mengehadkan kebebasan beragama jika menjejaskan ketenteraman awam. Parlimen juga berhak mengenakan sekatan demi ketenteraman dan moral. Mahkamah turut memutuskan tiada keperluan merujuk isu perlembagaan bagi prosiding di Mahkamah Majistret. Hakim menegaskan pendakwaan mesti membuktikan niat tertuduh dengan jelas bukan hanya kesan tindakan terhadap perasaan agama orang lain. Kes dikembalikan ke Mahkamah Majistret untuk perbicaraan 14 Mac ini. Peguam tertuduh N. Surindran berkata pihaknya akan mengemukakan rayuan dan memohon penangguhan sehingga Mahkamah Rayuan membuat keputusan.